berkenaan dengan Yang Berhormat Adam Adli, ini berkait dengan apa yang pernah beliau lontarkan sebelum ini, dan itu dalam bidang politik adalah satu kebiasaan. Yang Berhormat Perdana Menteri juga sering dibangkitkan janji beliau untuk menurunkan harga minyak. Ya, jadi mana-mana ahli politik biasanya akan diingatkan dengan kenyataan yang pernah dibuat sebelum ini. Nabi kata apa? Nabi kata sama satu orang yang atas dunia dulu dia jadi pemimpin negeri, pemimpin negara. Fayamut wa huwa ghashun lahum. Dia mati dalam keadaan dia tipu rakyat dia. Dia janji, dia promise bulan bintang. Tiba-tiba tak tunai apa yang dia janji. Dia tipu rakyat dia. Masa dia janji dulu dia dah ingat dah. Memang dia ingat dia nak tipu Dia cuma nak menang Kalau macam ni punya orang di akhirat esok, Nabi kata apa? Wa huwa ghashun lahum, dia mati dalam keadaan tipu rakyat dia. Illa harramallahu alaihil jannah. Terus mimpi nak masuk syurga. Satu pemimpin yang tidak ada integriti. Pasal apa? Pasal menipu. Tak boleh masuk.